Assalamualaikum semua. Hari ini, tim Al-Muntahis Travel akan share 5 item penting yang jemaah perlu bawa semasa umrah. Item yang pertama, jemaah perlu bawa spray uduk. Spray uduk ni sangat penting sebabnya boleh memudahkan jemaah untuk ambil uduk di mana-mana. Item yang kedua adalah payung supaya jemaah boleh elak daripada terkena cahaya matahari yang terik. Item yang ketiga adalah wet tissue untuk memudahkan jemaah membersihkan tangan. Item yang keempat ialah gunting. Sebab apa? Jemaah kalau salah terlupa, nanti dia pinjam orang lain punya. Tadi payung kan? Item yang kelima adalah cermin mata hitam. Adalah untuk mengurangkan silau pada mata kita. Dapat sesuatu? Sila komen, follow, share and like kita punya TikTok account Al-Muntahis Travel 9.